amo mengaji luar pada rumah. Jika tu amo duduk kampung Kedalalak. Lah ni pindah duduk Pulau Melaka dekat-dekat tu je. Waktu duduk Kedalalak ni lah Allah yarham ayah hamba kirim mari ngaji sini, belum pergi Jepun. Belum pergi Jepun tu mengaji sini dah. Waktu berlaku pengeboman di Padang kapal terbang Gua Kedok tu, hamba tu tengah basuh kain, basuh baju di Telaga Pondok Balesah je, kabarnya tidak duduk sini. Pak dia duduk alih mari sini. Situ ada telaga seperti telaga besar, air jernih. Jadi kita pakat guna situ dah. Ketika tu ada orang tua-tua ngaji sini, nyawa pikat tua Mustafa Labib, nama Ustaz Mustafa Labib. Dia ni orang Indonesia, kahwin di Pasir Putih, mai ngaji sini. Sekali dengan seorang lagi nama Ustaz, tak ingat waktu kacak Melayu tak apa putih, kacak Arab. Mustafa Labib ni ketika Jepun tu dia ajar orang sini buat sabun. Masuk sabun tu dalam lege merah tu. Dia buat sabun daripada abu. Nak cari soda, tak ada soda, dia ambil abu dikucur dalam air, pada dia pening ke mana tahu, akhirnya jadi sabun. Ustaz Mustafa Labib rahmatullah alaih. Itu masa tu saya ada pondok sains sekali pondoknya ialah tikatunya Pak Wong mati belakang dah. Ajid dah Pak Wong. Siapa dia lagi? Ia Gondering tak ada seorang nama Ia, rambut keriting gitu, dia kata itu email. Lepas tu kapal raja ni apa ni Pak Li kapal raja. Pak Li kapal ke apa nama? Pak Li kan kapal raja. Lepas tak dijumpa dengan saya duduk pondok sekali daripada jetih. Orang pun muda. Mari jumpa tak dia dengan rumah anak saudara ada sini mak saudara. Patutnya orang tua kampung ni nya Cik Ali tu kamah, anak dia nama Cik Ibrahim. Rumah tu belakang tu. Cik tu kamah, pas Pak orang tua belakang tu, Pak sama dengan Tok Wai Yusof. Anak dia nama Wai Yusof, apa nama anak dia? Wai Yusof. Wai Amat, ayat nama Wai Amat, anak Tok Wai Yusof. Ini semua ni orang lama, dapat lama masih segar lagi. Para hadirin semua, ketika tu nyanyi ayatnya, bila berlaku perang Jepun, orang semua balik. Bah tak ada bah ni tak ada dah. Nak ambil minyak mana, nak ambil tayar mana, bah semua balik jalan kaki. Orang lain balik jalan kaki kerana perang Jepun. Apa nak ambil duduk sini seorang, nak balik jalan kaki kecil tak urut. Duduk sini duduk dengan Tok Guru Haji Abah. Jadi kegiatan pondok ni berhenti. Tak ada orang nak mengajar kerana anak murid balik habis kampung. Hok Tegan, hok Pahang, hok kapan balik habis. Tinggal masyarakat duduk dengan Tok Haji Abah. Lama balik ke rumah. Boleh balik ke rumah. Balik dengan basikal, ganda basikal daripada sini ganda basikal Kota Baru. Lepas tu lama Tok Guru Haji Ustaz Allah adik pada Tok Haji Abah ni balik daripada India. Begitu lebih kurangnya. Dia mengaji di Aligarh University bahagian tib, bahagian kedoktoran. Dia balik, hidup balik. Pondok ni hidup balik. Gabung sebelah Tok Haji Latih, Tok Haji Walatih Allahyarham, Tok Haji Abah, Tok Ustaz Allah, Ustaz SPI nama saya, Ustaz SPI orang Losong mengajar sini juga. Lepas tu lama-lama para hadirin semua, Ustaz Allah ni dengan sebab dia mengaji tak habis di Aligarh, dia nak pergi semula ke India. Ustaz Allah ni ada anak seorang nama Mat, daripada isteri dia orang Bukit Teri. Mengajar dia nak pergi semula. Tengah-tengah tu dia kahwin dengan muallimah Pasir Putih. Ustaz Allah hebat ni. Lepas nak pergi semula ke India ni, dia bawa ambo, pergi kata. Bawa ambo dia ambo dua tu je. Tikut tu lah belajar Urdu. Masuk belajar Urdu apa semua sekali sampai ke sana. Dan waktu duduk di sini itulah belum pada pergi ke India kali apa namanya belajar Inggeris di sini. Belajar Inggeris di sini ketika tu cikgu Inggeris ni apa ni teachernya je dua orang. Apa nama ni, satu ni nama Cik Mat, satu lagi namanya Pak Mat. Both of them from Perak. Semua sekali dia orang Perak kedua-dua.
seorang tu muda, seorang tu tua. Duk mana cik emak tak tahu Allah mati dia rasa. Cik emak tu mati dia. Kalau ada apa emak tu mati boleh jadi. Cik emak kalau ada boleh jadi ada lagi sekarang. Kalau ada mana ni, terima kasih banyak. Thank you. Para hadirin sekalian, belajar di sini, pelajar di sini terlalu ramah. Pondok cerita, mari daripada Terengganu, mari daripada Pahang, mari daripada negeri-negeri di tanah Melayu tikatunya mari mengaji sini, kerana sini pondok teratur molek. Madrasah Diniyah Ittifaqiyah Jertih itu nama. Madrasah Diniyah Diniyah Arabiah Diniyah Ittifaqiyah Jertih, begitulah. Lebar sekolah tu duduk di tembok ni, tidak duduk sini dah. Lebar nama sekolah duduk di tembok. Duduk pi jambatan, tu ada jambatan kayu gitu. Jadi nak sebutnya bila Ustaz Leh balik semula, balik daripada India, maka dia buat rumahnya depan Balai Salamun. Balai Salamun kabarnya duduk dua gitu, saya tak percaya dia, tapi duduk sana tu Balai Soh tu mari sini, tempat tu dijadikan rumah anak tu. Itu dia punya pasal lah, tanah wakaf kau tanah Datuk Allah. Baiklah, simpulannya kita sebagai orang tua amal ulang balik, memang nak benar ingat balik benda-benda yang berlaku zaman muda. Bagaimana kita orang tua suka ribu cucu, anak-anak tak cari nak cucu, kalau boleh ada cicit kita ambo perhatian semua. Tahun lalu ambo ingat sebab dia Allah. Bila balik daripada sini, bila balik daripada Jetih ni, balik ke rumah, ketika tu ada seorang alim namanya Tok Khurasan. Di Kota Baru tu ada seorang Tok Syekh Tok Khurasan. Dia ni orang Khurasan. Pagi tadi kebetulannya duta Iran sekali dengan pegawai pada ramah pergi pejabat ambo. Ambo cerita pada dia, aku ni ada seorang guru di sini namanya daripada Khurasan. Nama dia Syekh Hasan Bakhil. Dia mengajarnya Bukhari. Bila dia mengajar, dia tidur menetas, dia tidur selimut ujung kaki pakai ujung rambut, dia selimut. Anak muridnya baca hadis Bukhari. Anak muridnya lari daripada Pondok Bunuk Payu, kati pasikal lepas pada Zuhur, lebih kurang 40 orang 50 orang kati pasikal daripada Bunuk Payu pergi ke Kapus Sirih, tempat Tok Khurasan ni mengajar. Dia mengajar Bukhari. Orang yang baca kitab, baca Bukhari, dia tidur. Orang salah dia tegur lah. Dia pelan tidur menetas, selimut ikut, tapi bila anak murid baca salah, dia tegur lah. Dan di samping tu dia wayak hadis ni mungkin nak baca dalam hadis tu. Kita ada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud. Ni buah kita hadis. Kita membaca ni, hadis ni dalam Bukhari, dalam Muslim, ada hadis ni dalam bab tu, dalam Tirmizi bab tu. Orang alim. Saya duduk pondok dia pula di Kapus Sirih. Waktu duduk belum pada duduk Kapus Sirih tu, duduk di kampung ni adik dia panggil. Ni adik tu qadhi besar Kelantan tu masa dulu. Bira rumah dia tu kita buat pondok. Bulan daripada Merbah tu jalan kaki litah kok pada J tu, masuk kok lorong kok jalan Zainul Abidin, lorong punya gas dalam terus pergi ke Kapus Sirih, bawa kitab Mishkatul Masabih. Hari-hari berjalan kaki daripada Merbah litah J lama depan stadium lah ni, terus masuk lorong jalan Zainul Abidin, terus lorong punya gas turun Kapus Sirih, jalan kaki baca Bukhari. Akhir, jadi pagi tadi bila Dr. Iran mari, Amo sebut tahun lalu Amo kata aku pergi ke Uzbekistan tempat kubur Imam Bukhari. Cita-cita nak jumpa dengan Bukhari tak ada, dia mati lama dah. Tapi akhir sekali tu hantar tahun lalu pergi melawat Uzbekistan, pergi ke Samarkand katanya. Samarkand, situ kubur dia. Masih ada patung, dibuat patung untuk Timurlan seorang pemimpin yang terkenal zaman hari itu. Patung dia ada.
kaki dia kudur sebelah, kalau tetok dia musuh dia waktu perang Yaman hari itu. Sekarang ni masih ada lagi. Situ ada kubur Imam Bukhari. Jadi bila saya sebut kubur Imam Bukhari, dia kata batu nisan kubur Imam Bukhari tu hak Iran buat, hak Qum buat. Dia jemput saya pergi ke Qum. Saya kata kalau aku boleh pergi, aku nak pergi ke melawat kampung untuk guru aku Khurasan. Khurasan ni di sebuah kawasan belah dua. Di sebelah Iran sebelah, di sebelah Afghanistan sebelah. Dia kata Iran hak tempat untuk gurumu tu duduk di sebelah Iran. Kalau mau pergi ke Iran, aku nak pergi ke muka Khurasan tu. Khurasan nama guru hamba tu nama Said Hussein Bakhail. Duduk di Khurasan. Simpulannya bila kita ni orang tua perhatian semua, kita nak tengok benda-benda lama kita termasuk dah pondok Tok Haji Latif. Memang kalau tidak kerana dijemput malam ni pun amo mari. Dia amo pun singgah waktu bulan balik ke Kuala Lumpur ke parlimen di bulan kereta kot ni lah. Ampun hamba masuk sini. Tengok teko tu balai sah lama tu masih duduk tempat tu lagi. Penuh duduk nak tengok pondok ambo. Ambo mari saat ni nak tengok pondok ambo, tak tahu duduk mana pondok ambo, tak tahu duduk mana. Pondok ambo dekat dengan pondok Cik Ibrahim. Cik Ibrahim anak Cik Ali tukang mah, duduk di dekat dengan Petronas, dekat dengan stesen minyak petrol. Situ depan tu ada rumah anak saudara ambo puan. Para hadirin sekalian, bila kita baca buku ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi atallahu umrah, Al-Islam wa Daulah. Islam wa Daulah, muqaddimah kitab tu dia tulisnya perkataan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Ibn Taymiyah. Dia kata punca Islam ni punah jadi begini ni. Macam Uzbek tadi. Uzbek tadi kubur Imam Bukhari situ. Alim ulama banyaklah. Bapa yang jadi negeri Imam Bukhari jadi komunis. Uzbek ni jadi komunis lah. Tapi masjid besar. Masjid besar. Apa nama ni? Tu imam dia tu betul yang mau pergi semayang di sebuah masjid comel lah. Dia komunis. Negeri komunis. Tapi tu imamnya bila baca Quran betul-betul macam orang Arab. Ambo Datuk ni Amma saya mau pergi Uzbek. Bila kita dengar dia baca Quran, kita boleh check dia hak qari ni orang Arab ke ataupun orang Uzbek. Bahasa dia, lurah dia, tajwid dia, tarannum dia rupa. Bapa negeri jadi komunis. Negeri orang alim. Imam Bukhari duduk situ, kubur di situ. Bapa jadi komunis. Sepatutnya jadi komunis orang begitu. Jawabnya ialah kerana alim ulama tak peduli kepada politik. Itu ditulis oleh Ibn Taymiyah dalam buku dia, dan Imam Dr. Qaradawi ambil nukil tulisan itu letak di muqaddimah kitab di Al-Islam wa Daulah. Pucuknya orang alim tak bercara kepada politik. Akhirnya bila tak bercara kepada politik, maka alim Amir Umara, raja-raja ketika tu dah tok guru tak semasa dekat, dia ambil orang lain. Orang Perancis, orang mula-mula masuk dekatnya Perancis, Inggeris dan sebagainya. Perancis lah mula-mula masuk ke Timur Tengah masa Perang Salib. Dia Perancis dah beki. Dia diajar kepada kita agama lain, politik lain. Ni penyakit besar yang satu benih racun yang ditabur oleh orang Eropah, orang bukan Islam, tabur kepada orang Islam seluruhnya termasuk pak kita ni, agama lain, politik lain. Orang boleh terima kerana banyak tekanan pun ada, kerana duit pun ada. Bagi duit stokor dia sumbaklah mulut dia tak ada apa. Ini pucuk pakhlala ni pun kih tekanan pun ada, kih duit pun ada, yang menyebabkan alim ulama tak masuk rapat dengan umara, dengan apa, dengan pemerintah kata umara yang amir. Alhamdulillah para hadirin semua, bila saya balik daripada luar negeri, daripada Mesir, daripada India, daripada Pakistan tahun 62, Tok Guat Ustaz Lah, adik Tok Jabah ni keluar daripada tanah Melayu ketika tu tahun 52, bulan 2 52, pergi naik kapal di Pelabuhan Kelang, kapal laut di rumah. Daripada rumah naik kapal terbang di Kali Cepak, ketika tu kapal terbang cik lagi, padang kapal terbang cik, turun di Pulau Penang, daripada Pulau Penang naik kapal laut Pelabuhan Kelang, terus lebih kurang 7 hari dalam laut, masuk ke Bay of the Bengal, Teluk Bengal, naik situ di Calcutta.
Berhenti di Kolkata 3 hari, di Musafirkhana dia panggil. Lepas tu baru naik kereta api pergi ke Deoband, daripada Deoband. Situ para hadirin semua, situ belajar di tempat yang sama. Tok Khosen belajar. Tok Khosen guru saya, guru Mishkat. Dia mengajar Bukhari kepada anak-anak murid di Pondok Payung. Saya sendiri belajar Mishkat dengan dia, Mishkatul Masabih. Tahun 52, bulan 2 berlepas daripada tanah Melayu. Ketika itu tanah Melayu lagi. Apa sana belajar di Deoband. Belajar di Deoband itulah baru reti masalah dunia. Mula-mula saya sampai di Teluk Bengal tu, tengok kilang bata, kasut bata. Atau menatan ni kasut sini ambil getah kapur aku, mai buat kilang sini. Lepas aku jual pakai kasut dia. Ambil getah jual murah, kasut mahal. Menatan Inggeris baru mulai. Dia Ustaz Lah ni sebab dia duduk India, dia mulai beri pada kita semangat-semangat. Politik Islam tu belum mulai. Tu je lah. Umuh Ustaz Allah ni di depan balai suatu orang Latin, ada depan gitu, besar. Tak apalah. Belajar sana di India, semua guru-guru yang mengajar di India tu jenis orang masuk J belaka. J-nya J orang putih belaka. Guru Bukhari saya Syekh Ahmad Al-Madani rahmatullah alaih, bekas kanan Malta, Asir Malta dia panggil. Asir Malta tu guru dia Syekh Malta. Dia kena J, kena buat daerah ISA lah kita sini kan. ISA nanti orang putih di India ya. Bukan mana-mana ada. Habis Bukhari 6 tahun situ, duduk 6 tahun belajar bahasa Urdu comel, guna bahasa Arab. Kita hadis guna mazhab 4. Tak pernah kita orang Melayu ngaji fiqh 4 mazhab, tak ada, lain pada di India. Waktu kita di sini, di sini ni, waktu mengaji di sini ni, kitab yang paling tinggi sekali kita bacanya apa namanya, tafsir Baydawi daripada Tugu Jabah. Lepas tu daripada Ustaz Allahnya, Ustaz Allah dia mengajar fiqh, apa ni, usul fiqh tu, apa ni, Ustaz Syafi'i Losong dia panggil Ustaz Syafi'i Losong. Dia mengajar adab ala-ala Nafahatul Yaman, nama kitab Nafahatul Yaman. Dan Nahu ni Tok Jabah juga. Ashmuni ni orang ambil PhD dah. Tapi kita main pondok main-main ya, baca kitab tu, orang ambil PhD Nahu dia. Raja ke semua. Jadi 10 tahun saya duduk luar negeri. 5 tahun di India, 4 bulan lebih kurang di Pakistan, lepas tu pergi ke Azhar. Waktu di Azhar, saya sapa di Azhar, hasil daripada 2 orang guru Mesir, guru Azhar, dikirim sebagai ba'thah. Sebagai ba'thah kita panggil apa? Utusan. 2 orang dengan buku-buku ya. Kirim di Darul Deoband. Situ ada seorang guru namanya Dr. Abdul Mu'in An-Namir. Abdul Mu'in An-Namir. Lepas tu doktor, jadi doktor. Dia didik saya dalam bahasa Arab. Kerana banyak buku-buku daripada Azhar tu dia bawa mari. Mulai situ lah baru kita kenal Arab, ada Al-Arabul Hadisah ni, Arab baru ni, moden ni. Di India tu kita belajar fiqh 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Kaedah orang sana bila mengajar fiqh baik, hadis baik, dia mengajar tidak mengajar semua mazhab dia. Dia mengajar 4 sekali. Contohnya dengan sebab India ni mazhab dia mazhab Hanafi, dia tarjih Hanafi lah. Pusing ikut mana pun dia tarjih Hanafi. Tapi guru saya, guru Tirmizi tu, Syekh Ibrahim Al-Baliawi rahmatullah alaih, mati dah. Dia kata walaupun aku Hanafi, tapi ketika malam bangun sembahyang tahajud, kone gahar ke kone kata dia. Bucu rumah tu aku sembahyang rafa'ul yadain, aku guna angkat tangan. Dalam bila kita mengaji fiqh Hanafi, mazhab Hanafi bila semaya tidak angkat tangan. Angkat tangan ketika mula-mula nak rokok, tak angkat tangan. Sujud nak rujuk, tak angkat tangan. Angkat tangan ketika rakaat yang pertama, ketika takbir pertamanya. Kita sini mazhab Hanafi tak angkat tangan juga. Kerana malah ya, bukan kerana apa-apa, kerana malah. Kalau angkat tangan pun tidak angkat tangan gitu. Angkat tangan gitu ya supaya amat lalat.
Ini jahil orang Melayu. Jadi kita sendiri mazhab Hanafi, bila semaya tak tahu Hanafi ke Syafi'i dia tak tahu. Bahasa buat ni tu begitu. Kenapa kita tak ada ilmu? Ilmu tak ada, tak banyak ilmu kita sini. Dia kena mengaku ilmu tak ada. Nak mengaji banyak pergi ke luar negeri atau mula pergi ke universiti. Dia mulai dah orang panggil ajar mazhab. Jadi kesimpulannya di India guru semua guru jenis orang politik. Apa nama jenis zaman Gandhiji lagi untuk kemerdekaan apa semua sekali, maka guru kerjasama. Dia ketika tu terlibat dengan Muslim League dia dipimpin oleh Iqbal di Pakistan. Akhir sekali Pakistan India terbelah dua, Pakistan sebelah, India sebelah. Dan bila saya sampai di Calcutta, saya tulis dalam diary saya kecil tu, hari ni baru aku tengok orang miskin. Satu daripada bahaya belah dua negeri ni, Pakistan sebelah, India sebelah ni, maka Hindu hodok Pakistan ni entah macam mana ni lari mai ke India. Orang Islam hodok India ni lari pergi ke Pakistan. Masa lari-lari ni lah berlaku pembunuhan, berlaku samu, merokok apa semua sekali. Dia menyebabkan orang Islam hodok di India bila pergi ke Pakistan begitu tak tahu duduk mana. Jadi miskin apa semua sekali. Orang Hindu hodok di Pakistan dia mari ke India ni, mari tak tahu duduk mana. Jadi akhir sekalinya di Calcutta ni tempat pelarian orang Hindu daripada Pakistan nak pergi mari ke India. Tak ada harta benda berapa sekarang. Kita tengok malam-malam kita duduk atas rumah ni, tengok alas ke bawah ni, orang miskin, terlalu miskin, tak ada benda lain pada tank kosong. Harta tak ada. Lain pada tank kosong tangan dia cari ke apa? Pak buah sapu. Pak buah sapu duduk belek. Kalau ada roti, orang tahu, ada putih rokok, orang tahu gapo, Allah seksanya kata hati. Saya tulis dari saya ketika tu, dia tak tahu mana sekarang ni. Ni hari pertama aku kenal orang miskin. Miskin negeri aku pun ada rumah. Miskin negeri aku pun ada ayam seekor, ada berapa miskin. Tapi dia miskin sungguh, bukan dia lari, refugee. Apa nama ni, Al-Malaji daripada Pakistan mari ke India, daripada India pergi ke Pakistan. Miskin habis dia miskin. Pakdallah ni pun ekonomi India, ekonomi Pakistan tak menentu lagi. Ini pengalaman bila sampai ke Mesir pula. Saya sampai di Mesir tengah tahun. Kerana kita panggil masa mengaji di India tak serupa dengan masa di Mesir. Sampai ke Mesir, ketika tu saya pergi ke Mesir dengan beasiswa Muktamar Islam ni. Muktamar Islam ni presiden dia Raja Saudi nama King Abdullah gitu, mati di Kahirah. Setiausaha agung dia Anwar Sadat rahmatullah alaih. Anwar Sadat jadi setiausaha agung ketika tu, kemudian akhir jadi presiden Mesir. Saya pergi jumpa, jadi siapa tahu duduk di Mesir 4 tahun, 2 tahun kuliah lughah. Masa duduk saya ke 50 tak ada orang Melayu seorang orang Melayu. Nama Mak Zain, orang Kedah. Orang Kedah seorang aja budak Melayu mengaji di Kuliah Lughah. Kalau dia kira kuliah yang paling payah. Jadi saya diterima masuk Kuliah Lughah. Saya tengok manhaj dia, saya kata aku mengaji dah ni benda ni di India. Ada CJ. Di CJ di sana dia tulis nama kitab-kitab dia tulis. Jadi sebanyak mana kitab-kitab yang diajar dalam Kuliah Lughah di Azhar ni, saya belajar belakang dah di India. Minta nak pindah pada kuliah syariah. Tahun yang kedua baru pindah. Jadi 2 tahun habis masa duduk Kuliah Lughah, tidak habis masa lah. Jadi makna belajar banyak nama dah. Cumanya bila kita belajar di Kahirah ni, kita belajar daripada pengarang buku. Kita sini mengaji kitab orang karang dah. Kita hanya baca. Tapi bila kita pergi ke Azhar, kita belajar daripada guru, dia juga muallif, musannif bagi kitab-kitab. Ini kelebihan kita. Dia orang sana tak baca kitab. Tok guru pergi sakut punggung atas meja tegak, gerung-gerung. Pada kata, mu tengok dalam buku ni, buku ni. Itu kelebihan kita di Azhar yang menyebabkan kita bila berdepan guru Azhar, kita berdepan dengan orang alim sungguh. Berdepan dengan orang alim sungguh. Dan nak sebut benda pelik sikitnya, iaitu di Mesir ni, guru hak baik sungguh. Kita berasa macam tu wali dia ni, baik alimnya, waraknya, dudukkan dia berzikir,
tangan ada tersebih semua. Kalau Azhar dia bahasa jenis baik, baik sungguh. Payah kita nak jumpa di Malaysia, di tanah Melayu tu. Tapi kalau jahat, Allah jahat sungguh. Kalau seekor mari hak jahat di Mesin, lari habis. Setan-setan Melayu lari habis. Punya jahat guru Mesin. Oh, Mesin jahat sungguh. Allah jadi sebab itulah bila budak-budak Melayu, anak-anak Melayu kita anak apa yang mengaji di Qahirah, mengaji di Ma'had Muhammadiyah nak pergi ke Mesir, dia minta saya beri apa namanya, beri tazkirah sikit. Saya kata nak pergi belajar di Mesir, mungkin ngerti bahawa ada benda yang boleh hajar orang Mesir. Jangan semata-mata nak pergi ngaji tak, ngaji, tapi ada benda yang kamu boleh hajar orang Mesir sendiri. Termasuklah masalah aurat. Waktu saya sapa di Mesir tahun 58, ada 8 orang pelajar muslimat dari Indonesia. 8 orang ni dia berjalan sekali, tudung, pakai baju labuh, kain sarung. Mana dia pergi jojo 8 orang ni macam pameran di tengah-tengah Qahirah. Lama Syekhul Azhar tu nama Syekh Syartu rahmatullah alaih, mati dah. Dia pergi melawat Indonesia. Dia singgah di Kuala Lumpur ketika tu rasanya. Dia balik tu, dia royak buat sidang akhbar. Dia kata aku nak tiru Indonesia, iaitu buka sekolah Lebanat, sekolah ugam di Lebanat. Maka dia balik buat sungguh pakhlala ni pun Azhar apa ni kembangkan pelajaran sekolah Al-Banat, sekolah-sekolah perempuan termasuk dalam kita. Jadi nak royaknya orang Indonesia, pelajar Indonesia muslimat 8 orang pergi ke Mesir, dia tak ubah pakaian. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir ketika tu tahun 58 ni, tak boleh check orang ni orang Mesir ke, orang Perancis ke, orang putih ke, muka nak serupa, pakaian gaun, rambut keriting, serupa orang asli sini lah, keriting apa semua sekali. Tak boleh check, tak tahu orang mana dia Mesir, gapo, Perancis kau tahu. Tapi bila pelajar-pelajar daripada Indonesia, perempuan 8 orang ke 7 orang daripada Bukit Tinggi ke gapo, tepat Datin Sakinah, isteri bagi Datuk Asri belajar tu situ, nak pergi ke Mesir. Pakai tudung, pakai burqa, kita panggil pakai tudung, baju kurung Melayu, kain sarung. Mulailah orang Mesir bertiru sikit-sikit. Lebih lagi bila Syekh Syartu buka sekolah agama di Lebanat untuk puteri-puteri dia, makin ramai orang Mesir apa ni tudung semula pakai makan. Dan sekarang ni pun ramai dah bintang-bintang filem, penyanyi-penyanyi sudah mulai sedar insaf bahawa kita tak sudah dengan tu agama Allah Taala. Kerana ada semua kita duduk atas dunia ni mengikut ajaran Islam dua kau kita kenakan. Kita ada rukun Islam dan kita ada rukun iman. Rukun Islam ni mana kau terlibat dengan tubuh badan kita, termasuk aurat dan sebagainya. Satu lagi rukun iman. Iman menyentuh kalbu kita. Iman makna yakin. Bahawa kita kena yakin dua perkara. Rukun iman dan tapi Nabi Muhammad selalu sebut dua perkara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faqul mana-mana orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dua perkara ni Nabi kita titik berat sangat. Bahawa kita kena ingat dunia ni tidak kita. Baik dunia ni Malaysia ke, Eropah ke, Australia ke, Eskimo ke, tidak kita. Tidak orang yang buat. Siapa dia buat? Allah. Baik langit, baik bumi. Kita kena yakin bahawa bumi yang aku duduk ni tidak untuk nenek aku buat. Tak ada orang Melayu buat tanah Melayu, tak ada Inggeris buat negeri Inggeris, tak ada orang Eropah buat negeri Eropah. Semuanya dibuat oleh Allah. Daripada kecil-kecil biji pasir sampai galaksi besar, Allah buat. Mana ada manusia ahli sains boleh buat air titik? Mana ada ahli sains boleh buat pasir sebiji? Mana ahli sains boleh buat beli ke, anak beli ke seekor? Tak ada. Lah ni kita tanah terung, ambil botol terung cik tanah bawah dalam tanah. Botol terung pun kita tak buat, muju ada terung ada dah. Boleh tanah pun kita tak buat, muju tanah ada dah. Bobo jiu air pun kita tak buat, jiu air dedah pada cahaya mentari pun kita tak buat. Bawa baju pun kita tak buat. Dia tumbuh pecah mata. Kalau di atas kita panggil pecah mata, kalau di bawah tu biar akar, kalau di bawah akar merayak cari makanan cara dia. Hak daun di atas ni
buka cari makanan cara dia. Cahaya mentarinya, ni oksigen, nitrogen semua sekali. Semua orang tak buat berlaku. Lepas tu dia batal, dia bunga, dia buah, dia masih isi. Daripada butir terus butir yang begitu kecil, akhirnya boleh buah sebako. Mari dua semua ni. Daripada butir terus yang begitu kecil, butir lada begitu kecil, tertanam, akhirnya buah boleh sebako. Mari dua nak sebako. Tak ada siapa dia boleh jawab lain pada Allah. Allah beri pada kita cahaya mentari. Dalam tu ada unsur buah. Beri udara, beri oksigen, nitrogen, semua tu unsur-unsur buah. Benda ni kena yakin. Ini ajaran Islam. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang buat untukmu, ya manusia, sebanyak mana muka bumi. Sebanyak mana benda di muka bumi ni, Tuhan cadar kat orang. Cadar kat orang Melayu, cadar kat orang Cina, cadar kat orang India, cadar kat orang putih, cadar kat orang Amerika, cadar kat Afrika. Banyak mana orang atas muka dunia ni, Tuhan siap makanan, minuman, pakaian dan sebagainya melalui bumi. Tak kira mu ni Melayu ke, Cina ke, Arab, tak kira. Asalkan mu ni orang, maka dunia Tuhan buat untukmu. Dunia tu Tuhan tidak buat untuk mereka. Mereka tak makan nasi. Maka nasi dia ada atas muka dunia, beras untuk manusia. Mereka tak minum air, tapi air ada di muka dunia untuk manusia. Mereka tak pakai kain, maka sebanyak mana bahan pakaian dibuat untuk manusia. Ini bangkit bongkar daripada Allah dalam Quran supaya kita sedar bahawa mundur atas dunia ni aku pegang. Afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu minal khaliqun afara'aytum ma tahruthun antum tazra'unahu am nazari'un afara'aytum ma tashrabun antum azartum minal muznin. Dalam surah Al-Waqi'ah ada 4 ayat afara'aytum nak cuit hati manusia supaya sedar bahawa mu ni manusia, sama ada mu ni Melayu ke Cina ke Arab, kamu kena reti aku pegang. Tuhan kata kalau udara tak ada mapuh mu, maka aku tu nak buat kerana aku tahu mu tak boleh buat udara. Kalau air tak ada atas muka bumi ni, mapuh mu, tapi aku tu nak buat, aku tahu air mu tak boleh buat air. Kalau butir beras tak ada, mapuh mu, hebat manusia, aku tu nak buat butir beras. Ini semua ni poin-poin yang Tuhan sebut dalam Quran supaya kita sedar bahawa jangan mangguk ni aku. Jangan nelan, jangan mangguk ni aku. Barang aku kata wajib, mu kena buat. Barang kata haram, mu kena buat. Betul lah tadi dalam pukul 10, pukul apa tadi? Dan pukul 3 pagi itu Duta Iran di pejabat saya. Lepas terus mai ke Tuk Aman Bali di Tuk Bali ni, saya ada penutup bengkel ngeliingan apa ni sempadan maritim dan darat antara Terengganu dengan Kelantan. Tak tahu lagi Paklelan, tak ada lagi sempadan laut antara Terengganu dengan Kelantan. Jadi saya diberi ucap, saya diberi ruang untuk menutup. Saya kata sempadan ni ingat ala inna li kulli malikin himan wa himallah fi ardi maharibu. Sempadan ni Arab panggil hudud. Tilka hududullah fala ta'taduha. Hudud makna sempadan. Sempadan bukan Terengganu Kelantan ada. Tiap-tiap manusia ada sempadan dia. Tiap-tiap manusia. Ini rumah aku, ni tanah aku, ni kambing aku, ni ayam aku, ni gapus pipa aku. Bila kita sebut ni ayah aku, arti mu jangan ganggu. Kalau ganggu juga, arti mu ceroboh sempadan hari tu aku. Mu nak kecek boleh, tapi mu kena ingat Tuhan kata ala inna likulli malikan himan. Tiap-tiap raja ada sempadan yang dia kena kawal. Raja Terengganu, Raja Kelantan, Raja Inggeris, Raja Perancis, Raja Belgium, Raja Eropah, semua tiap-tiap raja, tiap-tiap pemerintah negeri ada tempat dia kawal yang kita panggil negeri. Itu sempadan orang. Kalau masuk, perang. Tuhan kata tidak mu je dah, aku sebagai wahmallah fi ardi maharu. Sempadan aku ialah benda aku kata haram. Aku pera manusia, aku royak manusia, aku jaga sempadan aku. Mu nak kecek boleh, tapi jangan langgar sempadan. Apa dia? Bohong. Bila kita bohong orang, kita langgar sempadan Allah. Allah kata mu nak cakap tapi jangan bohong. Kalau bohong juga arti mu langgar sempadan aku. Sebab itulah bila orang bohong dosa. Jangan mengopak. Kalau mengopak arti mu langgar sempadan aku. Aku tak beri pada orang mengopak. Jangan rasuah. Nak cari harta boleh tapi jangan rasuah. Kenapa? Bila rasuah arti mu langgar sempadan aku. Curi tak boleh. Kalau curi juga mu langgar sempadan haram aku. Wapak tak boleh, menyamuk tak boleh, nipu tak boleh, rasuah tak boleh, bohong tak boleh. Ini kita dengan tubuh kita banding dengan orang ada sempadan. Kita dengan retina kita dengan suami dia ada sempadan.
Orang kita sebagai suami ada sempadan kita dengan isteri kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Naklah kamu duduk bersama orang tina bil ma'ruf dengan baik. Orang tina mu tu mu kena reti hamba aku. Pamu juga. Bagaimana mu orang jantan, mu fikir jangan fikir mu ni orang jantan, fikir hamba aku. Bini mu orang tina tapi kena fikir dia tu hamba aku juga. Akhirat kelak sama masuk neraka belaka, masuk syurga belaka. Dalam syurga tu ada lelaki ada puan, neraka juga ada lelaki ada puan. Maka tu yang kata kalau nak bini jaga molek. Jangan jadi mu berasa bini ikut aku lah. Jangan, dia tu hamba aku. Pamu juga sama antara aku. Ini sempadan-sempadan ni bukan sekat Terengganu Kelantan ada sempadan. Tiap-tiap negeri, tiap-tiap manusia ada sempadan dia. Harta benda ada sempadan. Cakap kira ada sempadan. Hatta tidur bangun. Minta kita tidur. Malam dan tengok TV telengok, tak tahu subuh tuan. Itu apa yang agak sempadan. Bila fajar naik, kita kena bangun. Tak kira kita ni raja, kau rakyat, kau jutawan, kau tok guru, kau cikgu, kau pegawai negeri, kau ketua polis, ketua askar kau. Bila naik fajar, kena bangun. Kenapa? Bangun sembahyang subuh. Sebab dia kata sembahyang subuh wajib. Aku panggil Muhammad naik ke langit. Waktu Nabi kita naik ke langit itu, satu daripada benda waktu yang royanya ialah innallaha farda ala ummatika khamsina salat. Hei Muhammad, bila turun tanah, royak. Aku paksa hamba-Mu, hamba aku, umat-Mu, maya 50 kali sehari. Tak kira mu ni Cina ke, Melayu ke, Arab ke, mu kena sembahyang. Kalau mu ni Cina pun, umat hamba Tuhan juga. Mu Melayu pun, hamba Tuhan juga. Mu Arab, hamba Tuhan juga. Kalau Arab dia, mu kau tak sembahyang. Rakau sepuluh sini juga. Kalau Cina di tanah Melayu sembahyang, masuk syurga. Pada apa ni, puan Arab juga. Ini sempadan-sempadan. Jadi pagi tak adanya, saya sebut benda ni dalam ucapan saya, mengenai dengan bengkel yang dibuat untuk daripada pusat berhadir, wakil 5 orang, daripada negeri-negeri untuk wakil rakyat, untuk apa semua sekalian hadir, bahawa kita bahas sempadan ni bukan perkara baru, perkara lama. Dan belum daripada kita ingat bahawa kita ada sempadan dengan Kelantan, kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala juga ada batu tara dia. Batu tara ni kita panggil haram. Makan yang haram, kalau kita makan juga, kita langgar sempadan Allah. Minuman yang haram, kalau kita minum juga, kita langgar sempadan Allah. Kita bercakap bohong, arti kita kita lawan sempadan Allah. Ini perhatian sebuah perkara. Jadi oleh yang demikian, saya sebut tadi, Islam ada sebut 2 perkara. Pertama, iman billah. Yang keduanya, bil yaumil akhir. Dalam nasionalis, kebangsaan tak ada ajar akhirat. Dalam demokrasi, tak ada ajar hak akhirat. Dalam komunis, tak ada ajar akhirat. Dalam sosialis, tak ada ajar akhirat. Yang ajar akhirat ni ajar Islam. Akhirat maknanya lepas pada kita mati, hidup balik. Wa nufikha fi as-sur fa idahum min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fi as-sur fa idahum min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Satu dari surah Yasin. Wa nufikha satu hari nanti akan ditiup sangkala. Sangkala ni bahasa Melayu klasik. Kita panggil elan. Satu hari nanti akan keluar elan umum daripada Allah. Sebanyak mana mayat dah kubur, nak hidup balik. Wa idzan nufusu zuwijat. Satu hari nanti jiwa manusia yang mati duduk langit lelan itu adalah sijin, adalah aliyin, akan turun balik cari tubuh. Lelan ni bila kita mati, ruh naik ke langit. Tubuh masuk jadi tanah semula. Tapi bila siapa tanya kita hidup balik, ruh duduk langit dikruh turun cari tu yang dia duduk perut bumi. Fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Bila sangkala yang pertama ditiup, maka sebanyak mana orang mati yang silun gerak terus. Qalu ya wailana man ba'athana min al-qad hadha ma wa'ada rasulul mursalun. Ketika tu bila bangun cong angot di kubur, masih tanya khabar. Man ba'athana min al-qad, siapa dia gerak kita? Mu baru hidup, aku baru hidup, ambo hidup, tuan-tuan semua akan hidup balik, masih tanya khabar siapa dia gerak kita, siapa dia gerak kita. Fa idahum apa ni? Hadha ma wa'ada ar-rahman. Inilah benda hak tu yang duk royak kita. Ingat balik waktu kita duk terniar gitu belum mati ni, tu royak dalam Quran. Pada kita mati hidup balik. Ni sebab ni para hadirin semua orang Arab, orang Melayu, ia terima Islam, ia tolak apa ni, ia bukan Islam, tolak Islam, akhirnya tak ada lepas dari mana. Orang Arab ia bukan Islam, tiba-tiba tolak Islam, ambil nasionalis, ambil qaumiyah. Lama-lama hilang lepas dari dia. Kenapa? Nasionalis tak ada sebut kiamat. Orang Melayu tolak Islam, ambil nasional, ambil kebangsaan. Lama-lama tak ada. Hari ni, pagi tadi, dulu saya mari, seorang senator kita, Mumtaz, masuk bilik saya, dia waktu ambil surah Yasin, hak cetak salah.
Surah Yasin ni dicetak untuk pertabalan Tuanku baru ni. Saya tak boleh pergi ke Kuala Lumpur baru ni. Okay. Pertabalan Tuanku Agung. Tulis Yasin. Yasin untuk baca Yasin di Masjid Negara. Hamba Allah Mumtaz Senik ni baca Yasin salah. Banyak hak hilang. Saya tengok harakat pagi tadi ada harakat dia kata. Dia sebut benda tu. Dia tulis gambar tu. Banyak surah Yasin cetak salah. 2-3-4 tepat salah. Hilang tu kata. Apa nama ni? Banyaklah. Ni perangai orang Melayu dia sudah dia sudah tolak Islam 50 tahun dulu. Lah ni mulai Yasin pun orang cetak salah. Kerana apa Allah Alam. Boleh jadi dia fikir Yasin macam biasa. Ini penyakit. Dia tipu kepada orang Arab baik, Melayu baik, yang tolak Islam. Akhir sekalinya dia tidak berasa mustahil. Quran apa? Yasin hok dia baca bola poket lah tu. Dia boleh cetak salah. Tak ada 4-5 tepat, tak ada perkataan-perkataan tertentu. Allahu Akbar. Ni penyakit. Inilah yang menyebabkan kita orang gerakan Islam di seluruh Malaysia, termasuk Ikhwan Muslimin di Mesir, termasuk An-Nahdah di Tunisia, termasuk Melli di Turki, termasuk Jemaah Islam di Pakistan. Sebut benda ni akhir sekali berkembang dia mula timbul balik. Apa namanya yang menyebabkan berlaku di Tunisia lari presiden dia lari, di Mesir kena guling presiden dia, di Libya kena kepung, kena bunuh, di Yaman kena hambak, lainnya di Suria lah. Semua ni berpunca daripada 40 tahun, 70 tahun hari itu orang buat Islam. Siapa dia buat Islam? Siapa dia nak? Inggris, Perancis dan Amerika. 3 duta mereka ni pergi mesyuarat di sebuah tempat di Mesir namanya Paik. Ketika Malik Farouk masih ada lagi. Rakyat Malik Farouk, ketika Malik Farouk masih hidup lagi. Rakyat bubar Ikhwan Muslimin. Kalau Ikhwan Muslimin bahaya Islam ni pun teror, kanah apa semua sekali. Malik Farouk, Malik Raja Mesir, tapi hak jom merahnya Inggris. Akhir sekali bubar Ikhwan Muslimin. Bubar Ikhwan Muslimin pun hidup juga. Akhir bunuh. Siapa dia? Imam Bandar Al-Syahid. Bunuh tengah tembok, tengah hari. Waris nak pergi ambil takut. Siapa begitu nak kuat ni, bengihnya gerakan anti-Islam ni di Mesir, lepas tu merebut maju tempat kita sini. Jadi para hadirin semua balik pada asal tadi itu. Punca Islam jadi kecolanan ni kan orang alim ulama tidak terlibat dengan politik. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup 23 tahun. Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. 23 tahun. Kalau betul lah agama lain, politik lain. Soalan pertamanya, siapa dia jaga politik ketika Nabi Muhammad? Kalau agama lain, politik lain, kita nak tanya siapa dia jaga politik ketika Nabi Muhammad berada di Madinah. Siapa dia jadi presiden? Siapa dia jadi menteri keuangan? Siapa dia jadi menteri pertahanan? Siapa dia jadi menteri dalam negeri? Siapa dia? Oh putih? Tak. Perancis? Tak. Siapa dia? Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad tu imam apa dia? Jeneral apa dia? Menteri keuangan apa dia? Menteri pertahanan apa dia? Menteri dalam negeri apa dia? Segala urusan hidup atas muka dunia ni Nabi Muhammad pegang belakang. Sebab tu dalam Quran ni ada ayat mengenai ekonomi, ada ayat mengenai perang, ada ayat mengenai damai, ada ayat mengenai harta, ada ayat mengenai sosial, ada ayat mengenai daya. Siapa dia nak sana kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dia, Nabi Muhammad bawa agama, akidah dia juga pegang. Hak ekonomi, sebab tu dalam Islam ada harta halal, ada harta haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Jadi ada ekonomi halal namanya jual beli, ada ekonomi haram namanya riba. Waktu saya mula-mula pergi Kelantan tahun 90. Mula-mula saya masuk jabat, saya panggil gawai keuangan Kelantan. Datuk, sebanyak mana duit kerajaan Kelantan dalam bank riba ni, bank riba komisioner ni, tarik ni. Tak dalam bank Islam. Ketika tu bank Islam dah ada dah. Mujurlah. Kalau tidak begitu saya nak buat dah tahu. Alhamdulillah. Tarik. Bila perintah benda ni keluar lah surat khabar, segala manajer bank di Kota Baru, lebih kurang 13 orang ketika tu, mari jumpa saya. Dia kata macam mana kami nak menegur kalau ustaz kalian berhormat tarik duit. Bang seorang kecek serupa, bang dua kecek serupa. Akhir sekali saya kata, tuan-tuan semua, saya tarik duit saya, duit kerajaan saya. Saya jadi menteri besar, jadi ketua kerajaan, saya bertanggungjawab atas semua skala perkara penting dalam negeri ini, termasuk harta.
Kerja ambil cukai tanah, kerja ambil cukai balok, kerja ambil cukai rumah, kerja ambil cukai tu cukai ni. Duit ni bertambah dalam bank. Bank tu, bank ni, bank tu, bank. Bank ni semua ni sistem reba berlaku. Semua orang terima berlaku. Jadi saya sebagai ketua kerajaan, jadi orang undi saya sebagai jaga agama, saya panggil pegawai keuangan saya, PKN, pegawai keuangan negeri. Datuk, tarik semua. Awak nak menego gigir, tapi saya tak kata apa. Saya tahu hanya tarik duit kerajaan saya di bawah saya, dunia akhirat, letak dalam bank Islam. Saya tak balik rumah. Ketika tu saya masih bawa balik Mesir. Ingat lagi waktu ngaji di Mesir dulu, bawa duit ibarat telur. Kalau kita beli telur kedah, tak boleh letak dalam one basket. Tak boleh beli telur letak dalam putih raga. Kalau salah jatuh raga ni jatuh, penuh habis. Dia kena bagi letak 2-3 ben, 2-3 raga. Jatuh ni raga sama. Begitu kata Datuk Guru, tarik semua duit ni tak dalam sebuah bank. Tu bahaya. Saya tengok balik. Pada kita mana ada bank tak ada so ya. Di Kota Baru di Kota so ya ada bank Islam. Bank Islam tu masih lagi ditegur, dikritik, di itu dia ni. Pasal kata apalah. Senyap. Jadi saya kata Allah firman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah firman dalam Quran, wa ahallallahu, aku sebagai Allah, aku kata jual beli halal. Modal mu RM10 nak boleh RM20 tak apa, asalkan betul jual beli. Wa harrama riba. Aku sebagai Allah mengharamkan riba. Mus duit RM10 nak boleh RM20 nak riba tak boleh. Siapa dia kata? Aku bagi Allah. Kenapa? Mu boleh duit kenapa? Jual getah. Siapa dia buat getah? Aku. Siapa dia buat batai getah? Aku. Siapa dia buat daun getah? Aku. Siapa dia buat susu getah? Aku. Mau jual kelapa sawit, butir sawit, siapa dia buat? Aku. Batang sawit, bunga sawit, daun sawit, tanah, pak mu tanah, getah sawit, aku berlaku. Mu boleh duit kerana mu akan gaji. Gaji yang apa dia? Butir mata tengok pai. Aku buat butir mata mu. Tangan pak mu nulis pesaing, aku buat tangan mu. Telinga pak mu berhubung dengan kata, ding, aku buat. Berapa mu ya? Manusia tak ada apa sekarang. Manusia hanya mau proses bagai sudah sedia ada. Manusia baik Inggeris, baik Melayu, baik Cina, baik apa, mau proses bagai sudah sedia ada. Manusia sendiri proses. Ayam, kita ambil melih ayam, kita gula, kita panggil, kita bakar, apa. Ayam apa dia buat? Mana ada manusia boleh buat ayam? Marilah orang putih belaban hebat, sains tak boleh buat ayam. Kita hanya proses ayam yang ada tu. Masih baik ayam ada tu. Jok zaman tu ada hari tu, ada ayam seekor, lepas tu beranak tutup pak pada kena gitu. Orang putih ajar kita dalam buku sekolah. Getah ni, mereka nak getah tanam Melayu. Mereka daripada Brazil. Dia tak royak hak getah pertama, hak tu yang buat pasal tu ada. Dia tak royak, dia kata mari Brazil. Dia menyebab orang Melayu terikat orang putih Brazil. Tu test sama dengan orang putih. Muju orang putih tu ajar. Getah mari daripada Brazil. Kelapa sawit mari daripada Afrika Selatan. Apa semua sekali. Ini perhatian semua perkara-perkara yang perlu kita sebagai sekolah agama, pondok ni tempat menyambung kerja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mati, sambung oleh sahabat. Sahabat mati, sambung tabi'in. Tabi'in mati, jadi kita sini, alhamdulillah kita ada pondok. Saya berasa megah, saya kenyataan baru ni, atau wartawan daripada Singapura, berita harian Singapura, mari buat itu saya. Jadi saya sebut, saya berasa bangga jadi menteri besar daripada orang pondok. Saya sengaja pakai serban. Zaman itu kalau pakai serban orang hina, itu mayat. Itu baca terkin ni mayat hak mati dah. Baru baca Quran tak kubur. Ketika hidup saja baca Quran, ni penyakit ya. Sekarang saya nak pulih image serban. Serban bukan duk pondok je. Di parlimen apa serban, di Dewan Negeri apa serban, jadi menteri besar apa serban. Mun kata kuan aku. Senyap. Biar ada kita ngaji agama ada syakhsiah, ada jati diri. Berasa bangga kita boleh jadi beriti agama. Dan sekarang di Kelantan ni kita buat lain pada sekolah Arab ada dah tu, kita tambah lagi dengan kita panggil sains teknologi. Tahfiz dan sains. Pasal genda Tanah Merah kita buat sekolah tahfiz sains. Sekolah hafal Quran sampai itu mana pelajar nak duduk sini mesti lulus sains dia sekian banyak daripada tu, maka baru dah boleh. Alhamdulillah berkembang, orang tiru sekian banyak. Kelantan orang tiru, banyak dah sistem riba telah dihapuskan. Kita ganti pajak gada. Di Kelantan dulu banyak pajak gada. Pajak gada maknanya kalau kita nak duit cash, kita ambil gelang ke apa, kita pajak
Pas kita kena bayar. Pas kalau tak pergi tebuh, lelap dia panggil. Kita tukar hak tu, kita buat arhan. Arhan maknanya nak duit cash bagi gelan juga. Farihanum maqbudah. Gada juga, tapi gadanya kalau tak tebuh, sikit-sikit ikut perjanjian 3 bulan 4 bulan, kalau tak kita tebuh, kita jual barang dia, kita ambil duit kita, hak baki lagi tu dia balik kepada tuan baik kemah. Ini cukup ajar. Banyak orang tiru sekarang, alhamdulillah. Ar-Rahnu di Kelantan sendiri bukan main, bukan 25 cawangan sekarang di luar-luar negeri, di Kuala Lumpur pun ada orang. Bahkan orang Cina pergi tempat di Kuala Lumpur tu pelanggan Ar-Rahnu Cina, orang Melayu Cina gitu. Ini tanda bahawa dia berasa betul arhan. Kalau tak kita buh, tidak lelap. Cumanya kita jual barang dia, ambil piti kita, pak baki dia balik betul. Cina pun reti. Orang Melayu ada hak tak reti. Apa dah. Para hadis semua. Jangan berhenti sekat tu ya. Mudah-mudahan kita doalah pada Allah. Roh arwah Tok Haji Latif, Tok Haji Abah, adik dia, Tok Haji Sa'lah, abang dia, Pokka Bukit Teri. Anak saudara dia seorang bersama saya di India, tak tahu duduk mana, dan saya nama mak. Dan saya sayang lama ambo di sini, orang kampung. Pok Uk, situ Pok Uk nama Tok Wan Mak. Cik Ali tukang mah, anak dia Cik Ibrahim bawa pondok sini. Dia lagi ni ayah bagi nama Cik Usapah Terengganu itu. Usin Cik Sisman. Saya sayang lama belakang tu. Lepas tu Pok Li, Pok Wong, Haji Dala Pok Wong. Lepas dia lagi Iya Kandai. Lepas tu apa Dawan baru mati, sayang baru lama tu Dawan baru mati dulu. Nampak sudah Dawan. Amo waktu dia sakit berat amogi. Mata dia sudah tak nampak. Sayang lama belakang tu. Dawan makcik Godwek. Tu saya lama belakang tu. Orang ni semua kita doa Allah Taala sama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما رزقتنا، أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين والرجال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إن عبادك وإمائك في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي أفغانستان وسوريا وفي شيشنا وكشمير وفي جنوب فلبنان وفي بطانية قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. اللهم فرد كيد أعدائنا اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والهنود الوثنيين والروسيين الملحدين والقوميين المتطرفين على نحورهم. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا. اللهم افعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل. اللهم ارمهم بحجارة من سجيل. اللهم اجعلهم كعصف مأكول. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تكبير. الله